Jika anda tergolong dalam golongan yang ingin menjadikan emas sebagai pelaburan, iaitu simpanan yang boleh memaksimumkan keuntungan, anda perlu target untuk dapatkan item yang besar seperti 1 gram, 250 gram dan juga 1 kilo. Sebab dalam konsep pelaburan emas, anda perlukan volume ataupun jumlah emas yang besar. Dan emas item yang besar seperti ini mempunyai spirit value yang rendah, iaitu 600 untuk golongan gold bar 250 gram dan 1 kg. Bukan sahaja dari sudut spirit value, malah kos gold premium juga upah jauh lebih murah berbanding jika anda kumpul emas yang kecil-kecil macam ni. Contohnya, gold bar premium untuk 1 gram adalah RM15. Jadi jika anda ada 1000 keping 1 gram, anda perlu bayar RM15,000 untuk kos gold premium. Berbanding jika anda dapat 1 keping gold bar 1 kg, kos gold premium hanyalah RM250 sahaja. Anda ada pilihan untuk buat belian terus, bermakna cash and carry jika anda sudah mempunyai wang tunai yang cukup untuk mendapatkan gold bar ini, atau anda boleh menyimpan dalam akaun gap sehingga cukup grade emas yang anda target. Belian dan jualan emas bersama public gold adalah murah, mudah dan patuh syariah. Untuk bermula, anda boleh klik link bio ataupun isi maklumat dekat sign up. Saya akan bantu anda bimbing langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.